nak makan 5 jenis biskut raya yang aku buat sendiri. Assalamualaikum. Hai guys, welcome back to Muan Mukbang channel. Dudung-dudung. So siapa je buat tengok video aku ni, kalau boleh aku minta korang like video aku, subscribe video aku and share video aku ni pada orang lain. Kalau boleh bela YouTube aku ni sampai mana? Sampai menuju bulan. So hari ni aku nak review apa? Hari ni aku plan nak makan 5 jenis biskut raya yang aku buat sendiri, ataupun kuih raya. Yang pertama aku buat kuih ni dia, kuih semperit ataupun biskut dahlia. Biskut dahlia ni aku banyak kali buat sebab aku buat 3 kali. 2 kali tu fail sebab yang pertama aku buat dia terlalu rapuh, and yang kali kedua aku buat tu macam mana letting, so tak sedap. And kali ketiga barulah menjadi. So ni dia biskut dahlia ataupun kuih semperit. Seterusnya ni biskut mentega. Ni dia biskut mentega. Senang je, guna 3 bahan je dah boleh jadi biskut mentega ni. Seterusnya kuih paling ramai orang suka tu kuih cornflake. Kuih cornflake ni paling mudah lah. Seterusnya kita buat kuih suji. Ni dia kuih suji. Mudah je kuih suji ni, sedap juga. And yang terakhir ni dia aku buat popiah cheese. So aku akan review lah kesemua kuih-kuih yang aku dah buat. So tak perlu masa lagi, jom kita makan kuih raya yang aku buat sendiri. So ni dia ialah kuih raya yang aku dah buat. Sekali lagi kita ulang, kita ada kuih suji, kita ada popiah cheese, kita ada komplek madu, kita ada kuih mentega, and last kita ada biskut semperit. So jom kita makan kuih raya yang aku buat sendiri ni. So kita try lah makan dengan kuih suji ni. Bismillah. Bagi aku kuih suji ni memang sedap sebab kalau kita makan tu kacau air dalam mulut. Yang nak buat dia pun senang. Okay, next kita makan yang popiah cheese pula. Bismillah. Rasa popiah cheese ni macam sebiji macam kita makan super ring. Terusnya komplek madu pula kita makan. Bismillah. Terusnya biskut mentega pula. Kalau ni makan memang cair kat dalam mulut. Seterusnya kita makan biskut semperit. Ni dia. Ni dia. So aku dah makan dah semua kelima-lima jenis kuih raya yang aku dah buat ni. Memang sangat sedap. Cik korang komen korang suka kuih apa. So korang setakat je konten aku pada hari ni. Jangan lupa untuk korang like video aku, subscribe video aku, and share video aku ni pada orang lain. Kalau boleh bela YouTube aku ni sampai mana? Sampai menuju bulan. Kalau sedap